meminta penjelasan kerana di kawasan saya ada yang berlaku banjir sehingga 3 kali setahun. Dan apa yang difahamkan daripada Jabatan Kebajikan dan juga Najma, bantuan Eksan banjir itu hanya boleh diberi sekali sahaja. Tetapi bagaimana dengan mereka yang mengalami banjir sampai 3 kali setahun itu? Adakah mereka layak memohon untuk menerima bantuan untuk ketiga kali itu? Mohon penjelasan yang amat berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Bertua. Saya amat tahu apa yang berlaku di Puncak Borneo dan di tempat-tempat lain, ya, tentang masalah banjir yang berlaku tiga kali setahun, ya, mungkin di kawasan berkenaan. Yang saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa bantuan-bantuan ini boleh diberikan dengan syarat ianya melebihi 3 bulan daripada banjir sebelum itu. Kalau berlaku 2 kali dalam sebulan, itu di luar daripada bidang kami lah. Artinya, walaupun berlaku 3 kali atau 4 kali, kalau ianya melebihi 3 bulan, bantuan-bantuan itu akan diberikan. Saya fikir kita ahli-ahli parlimen dan juga adun-adun dapat memaklumkan perkara ini.